So dah siap dah dapat result. Okey, tadi nak share Kak Ad makan roti keto yang hybrid yang kita pakai sourdough starter juga, tetapi Kak Ad tak nak orang lain salah guna video ni untuk cakap sourdough yang original adalah untuk orang kecil manis. Saya tak nak ada claim macam tu. Yang ini tepungnya adalah tepung keto, tepung yang biasa Kak Ad buat roti keto. Cuma Kak Ad ada letak sourdough starter dalam tu dan menggunakan commercial yeast pada 0.2% dan juga fermentation yang lama. Okey, ini adalah bacaan Kak Ad. Kak Ad makan 3 keping roti tu. 3 keping dengan sardin tu kan, dengan sardin. So 3 keping roti tu yang basically satu keping tu hanya mempunyai 2.2 gram carbohydrates. So 246 lah, 6 gram macam gitu by calculation. So ini adalah resultnya, tak ada any spike. Kak Ad ni ada KM. Saya mengambil Metformin XR setiap hari after dinner 3 biji. So harap boleh membantu video ni untuk yang ada sama cabaran kesihatan dengan saya.